tu, kalau ikut dalam kanun tanah negara, pemilikan dia tu menurut undang-undang. Dia ada proses dia. Pendaftaran dan sebagainya. Lepas tu baru dia berhak untuk dapat menikmati tanah tersebut. Tiba-tiba orang yang tak melalui proses tu, dia guna dan dia menikmati. Sama ada secara sendirian, secara berkumpulan. Tanpa perlu patuh kepada undang-undang. Dia buat. Tanpa melalui proses pendaftaran dan sebagainya. Dia nikmati kedudukan di situ. Jadi dia telah, kita katakan, melakukan satu kesalahan menceroboh. Tiba-tiba, orang yang telah melalui proses undang-undang untuk dapat tanah, tiba-tiba dia pula kena bersusah payah melantik peguam untuk mendapatkan semula hak dia untuk menikmati tanah tersebut. Sepatutnya orang yang menentang pemilikan tersebutlah yang perlu bawa ke mahkamah. Pihak berkuasa ni yang patutnya direct sama ke mahkamah. Sebab kegagalan dia melaksanakan akta pembangunan bandar dan desa tadi. Yang mana setiap bangunan, setiap binaan mesti melalui proses kebenaran pihak berkuasa tempatan. Mana-mana bangunan yang dibina tanpa proses tersebut, dan juga mana-mana bangunan yang dibina di atas tanah bukan hak pihak berkuasa tempatan, BBT kena robohkan. Mandatory. Berdasarkan seksyen 26-27 yang saya katakan, Akta Pembangunan Desa, Bandar dan Desa. Dan seksyen 44 Kanun Tanah Negara juga memberi hak kepada tuan tanah untuk membuat apa-apa tindakan untuk dia menikmati hak dia terhadap tanah yang dimiliki secara sah. Sebenarnya, undang-undang tanah kita dipanggil torrent system. Torrent system ni, dia memberi hak yang tidak boleh dibantah. Maknanya hak pemilik yang ada geran tu tidak boleh dibantah. Tidak boleh dicabar. Dipanggil sebagai indivisibility of title. Iaitu pemilikan yang tidak boleh dicabar. Pemilikan geran adalah prima facie, iaitu bukti bahawa dia adalah pemilik tanah. Dan untuk mendapatkan pemilikan enjoyment of the land, dia boleh buat perkara-perkara sejajarlah dengan pemilikan tersebut. Contohnya kalau ada binaan dekat atas tu yang bukan dia punya, dia tak nak, dia boleh robohkan binaan tersebut. Kalau ada pokok, ada